dia semua ikut lah. Terima kasih. Tu rasuah kan? Kita tengok dulu. Ada. Nanti dia tu kita ada terima kasih awal. Memang tahu tu. Tak ada, kita je tahu. Dah. Tu on je tadi lah. Okay, nice. Ini saksinya. Pertama kali kami perlukan kepastian daripada awak berdua yang dia betul-betul buat rasuah. Hari tu kami nampak Yusof bagi sampul dekat Dini. Hari tu dan hari tu kami nampak Yusof bagi sesuatu dekat Aina. Bagi artis kamu, saya pernah program kat SPRM. Kami dari pihak SPRM saya menjalankan akta SPRM 2009. Mengaku atas tindak pemberian suapan adalah satu kesalahan. Cik Yusof, anda ditahan kerana memberi rasuah kepada Pak Mirza. Kamu berdua juga didapati bersalah kerana menerima suapan rasuah. Setelah menilai semua keterangan, didapati Yusof telah memberi suapan, manakala Aina dan Dini telah menerima suapan. Perbuatan ini bercanggah dengan Akta Seksyen SPRM 2009 yang menerangkan bahawa memberi dan menerima rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Saya bersalah. Saya mengaku saya salah. Saya mengaku saya salah. Dalam mahkamah sebenar, hukum penjara boleh mencapai 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Dalam mahkamah pelajar, hukum dibentuk dalam bentuk pendidikan dan disiplin. Semua hilang nama peluang maruah hanya kerana satu pilihan salah. Yang kamu Hai, boleh saya tanya apa pendapat awak lepas awak tengok video tu ya? Pendapat saya dalam video ni adalah pengajaran yang kita boleh dapat dari segi rasuah dalam kalangan MPP ni. Kita as a student perlulah ada sifat integriti dalam diri, sebab siapa lagi nak menegakkan keadilan dalam kita punya kawasan universiti ni kalau bukan kita kan. Jadi bagi saya hal rasuah ni tak boleh ambil remeh-temeh dalam kalangan mahasiswa, and kita perlulah kalau dapat apa-apa tentang rasuah tu cepat-cepat laporkan kepada pihak yang berkuasa. Okey, terima kasih atas komen awak. Sama-sama.